Selamat datang ke Kampung Sungai Judah, sebuah perkampungan yang terletak di Pulau Keri, di mana keindahan alam dan warisan budaya bersatu. Hai, saya Tok Batin Diamond bin Perun, kampung orang asli Pulau Keri. Saya memang berasal anak jati di kampung Sungai Judah, Pulau Keri. Asal nama kampung saya ni ialah penghujung anak sungai. Orang tua kata sungai penyudah. Jadilah kampung Sungai Judah namanya Judah. Kampung Sungai Judah yang terletak di Pulau Keri mempunyai sejarah yang kaya. Perkampungan ini diasaskan oleh suku Mahmeri, salah satu daripada masyarakat orang asli di Malaysia. Selama berabad-abad, mereka telah hidup dengan harmoni bersama alam semula jadi. Di sebalik keindahan semula jadi dan warisan budaya, terletak aspirasi besar untuk menjadikan Kampung Sungai Judah sebagai desa madani, sebuah desa yang progresif, sejahtera dan berdaya saing, selari dengan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Desa Madani adalah sebuah konsep perkampungan yang seimbang antara pembangunan fizikal dan rohani. Ia menekankan kerjasama, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Kampung Sungai Judah, impian ini sedang dibina dari akar umbi dengan fokus kepada pembangunan yang inklusif dan lestari. Kampung Sungai Judah sedang bergerak ke arah pembangunan ekonomi yang lebih mapan dengan memperkenalkan teknik pertanian kelapa sawit yang lebih efisien dan sistematik dengan bantuan daripada badan-badan kerajaan yang banyak memberi tunjuk ajar. Di Kampung Sungai Judah juga mempunyai jeti bagi tujuan aktiviti perikanan sebagai sumber rezeki utama penduduk tempatan. Pembangunan infrastruktur dan sokongan untuk perniagaan tempatan, penduduk kampung diberi peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional. Penduduk Kampung Sungai Judah juga terkenal dengan kemahiran mereka dalam seni kraft tangan anyaman mengkuang. Hasil kraft tangan akan dijual kepada orang luar dan dapat memberi hasil pendapatan buat penduduk kampung. Suku Mahmeri juga sangat terkenal dengan seni tarian Ju'oh yang sangat menarik dan unik. Menyentuh daripada segi kebudayaan, saya sendiri bawa tak sampai tahun 70 saya dah mula sampai sekarang. Dan sekarang saya lepas anak-anak saya Hazuran ni. Wujud Sewang atau Ju'oh Mahmeri ni tahun 2017 tak silap saya. Namanya Seri Panggung. Sebelum tu tak ada Seri Panggung. Saya bergelarkan Ju'oh Mahmeri Pulau Keri je. Dan tertukar pada Seri Panggung sampai sekarang. Pendidikan adalah asas kepada desa madani. Di Kampung Sungai Judah, perhatian khusus diberikan kepada pendidikan generasi muda dan peningkatan kemahiran penduduk dewasa. Dengan adanya infrastruktur seperti sekolah kebangsaan dan pusat sebaran maklumat nasional (NADI) dapat menambahkan ilmu dan kesedaran komuniti penduduk untuk memahami pentingnya menjaga alam sekitar, budaya dan hubungan sosial yang harmoni. Kemudahan dalam kampung saya ni ialah seperti sekolah, nadi dan ada klinik bergerak dan penggalak baca. Balai moyang ni di upacara setahun sekali. Puja pantai lah. Di sini lah tempatnya ya. Kampung Sungai Judah menuju masa depan yang cerah di mana aspirasi desa madani bukan sekadar impian tetapi realiti yang semakin mendekati. Bersama-sama kita membina desa yang maju, makmur dan harmoni. Sebuah kampung yang menjadi kebanggaan kita semua. Kampung Sungai Judah, Pulau Keri, sebuah perkampungan yang menyimpan keindahan alam dan kekayaan budaya yang tiada tandingan.